Tips semak kesihatan kewangan hampa. Hampa tahu dah, ada 2 tanda dah cukup nak beritahu kewangan hampa dah masuk zon bahaya. Kalau hampa tak cek lah ni, takut nanti jadi barah dah tak boleh buat ubat dah. Yang pertama, cash flow negatif. Contoh gaji hampa 3,000, tapi hampa duk belanja 3,200. Hampa duk korek lah lubang sana sini tiap-tiap bulan. Yang kedua, tak ada langsung simpanan. Gaji 3,000, belanja pun 3,000. Hampa hidup cukup makan, tapi kalau aksiden esok, nak pergi cari tak mana duit. Masalah ni lah ni nak selesai macam mana? Hidup bawah kemampuan, bukan ikut trend. Gaji 3,000, cuba belanja 2,700 je. Baki 300 tu hampa simpan. Kalau duit tak mampu nak simpan sebab asyik hilang, buat cara elektronik simpan. Tukar dalam bentuk emas. Duit hampa ni memang cepat habis sebab memang diciptakan untuk dibelanja. Tapi emas diciptakan untuk disimpan. Dengan public gold, hampa boleh mula simpan 100 saja ikut bajet. Lama-lama dapat 1 gram. Cik dulu pun sama macam tu. Lah ni Alhamdulillah. Hampa jangan tunggu sampai duit tak ada baru nak sedar. Ni, cik dah buat video 5 langkah mudah daftar akaun dengan public gold. Pi, akaun cik klik lah ni juga. Kita mulakan dengan bijak, bukan dengan serabut. No.